Ya Sulaiman, ya Nabi Allah, takhta megah muncul dalam sekelip mata. Di istana Balqis, tahta emas bercahaya indah, penuh permata, lambang dunia yang fana. Ifrit bangga dengan suaranya yang bergema, aku bawa tahta itu dengan kekuatanku yang hebat. Tapi Asif Barkhia tersenyum, hatinya tenggelam dalam fana. Dengan nama Allah yang Maha Agung, aku bawa tahta itu sebelum mata engkau berkedip. Tahta Balqis tiba dalam sekelip mata, bukan kerana sihir, bukan kuasa jin yang gagah, tapi kerana nafas seorang hamba yang fana. Kerana hatinya telah lenyap dalam Allah. Wahai Sulaiman, engkau tersenyum melihat karamah. Kerajaan dunia datang hanya dengan satu nama. Apa yang jin tak mampu lakukan dalam 1000 hari, orang arif lakukan dalam satu hembusan nafas sahaja. Tahta Balqis hanyalah bayang-bayang kesenangan yang datang dan pergi seperti angin musim. Tapi kuasa ilmu laduni adalah abadi. Ia datang dari zat yang memiliki segala kuasa. Wahai hati, hapuskanlah dirimu sehingga tiada lagi aku dan milikku. Maka segala tahta akan tunduk di hadapanmu, kerana engkau telah menjadi miliknya sepenuhnya. Tahta Balqis tiba dalam sekelip mata, bukan kerana kekuatan makhluk, tapi kerana kehampiran dengan yang maha kuasa, yang maha dekat. Hanya dengan namanya segala mustahil menjadi nyata. Tahta Balqis hanya bayang-bayang, yang hakiki hanyalah Dia. Fana fi